cakap. Saya tak nak, saya tak nak. Aku cakap engkau. Tak nak, Cik Man. Tak, aku cakap engkau memang kena. Bergaya nampak. Kau Mana dah tengok. gaya? Cik Man kena faham umur Cik Man dah meningkat. Mana kena pakai sesuai Aku warna cakap macam ni? kena. Siapa cakap tak kena? Okey, Kau cakap balik dalam ke- dunia kena, memang kena. Okey, kejap lagi kita pergi cari meruku, kita kena. Kau ni payahlah. Aduh, Cik Man. Mana kena, Cik Man? Cik Man, saya tak nak warna ni. Cik Man, tak kena, Cik Man. Cik Man kan orang yang orang cakap orang dah berumur kan. Ha. Cik Man kena pakailah warna-warna yang macam kena sesuai dengan umur Cik Man. Ha. Saya dah cakap dengan Cik Man tak dah dengar. Terus start. Boleh start? Turun. Aduh, ai. Tengok. Nak start pun tak tahu dah. Macam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kali baca. Yang kali tengok orang cakap nak warna apa. Okey? Ha. Saya dah cakap saya tak nak warna ni, Cik Man degil. Sudahlah, Cik Man. Sudahlah sekali. Nak pakai motor tak tahu. Ha, dah saya dah pandai enjin dah. Tapi Cik Man sebenarnya helmet ni tak kena, Cik Man. Cik Man tahu tak? Kalau saya ambil warna yang satu lagi tu, Cik Man, warna yang tu memang sesuai, Cik Man. Ha. Tapi Cik Man tak ada dengar. Cik Man. Penang kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah sial. Ini apa benda anak. Oh, semalam aku tak usah lah. Macam kau harus usah lah. Susahlah nak cakap dengan orang tua ni. Mau buat ni. Tepi. Ah, sorry bang. Maaf saya bang Aduh Cik Man. Aduh, macam mana aku nak cakap dengan dia ni? Susahlah orang tua ni. Lain kali aku cakap benda, dengarlah. Aku tak nak warna ni. Dia bagi juga aku pakai warna ni. Tapi sebenarnya tak kisah warna apa-apa Cik Man. Tapi warna ni saya tak nak Cik Man. Cik Man, tunggu. Tak ada orang sponsor aku motor tu. Biar aku.